Tahu yang? Nampak ni. Pokok nangka. Hmm. Memang tunggal tak ada yang sini taming sari. Taming sari yang boleh tak boleh mati. Sang Loki. Sang. Oh, susah. Ujung tangku. Tangkuak. Apa benda lah tu? Weh, tengok tu belakang. Semua ni masuk. Kena buka selipar. Ayah kau mana? Assalamualaikum. Hey. Nyesal buat 3 ekor ni masa tinggal. Tapi kalau hari tu jalan tak ada diorang, boring pula. Memang. Apa dia tulis tu? Assalamualaikum. Ekon. Merah masa. Ingat Power Rangers ke apa? Coin ni mesti banyak Mata macam Muka RM10 ke dulu ya? dulu ada RM10. RM5 dulu. ni betul pun. Sultan Mansur. Pada 250 tahun yang lalu, sebuah perkampungan nelayan kecil di Melaka telah menyaksikan kisah yang luar biasa semasa dalam pemerintahan Sultan Melaka. Melaka telah menjadi pusat perniagaan utama yang menarik pedagang dari pelbagai pelosok dunia, termasuk Eropah, Timur Tengah, India, China, dan Asia Tenggara. Zaman ini merupakan kemuncak pemerintahan Sultan Melaka yang penuh kemakmuran dan diwarnai dengan pelbagai budaya serta bahasa. Hang Tuah, seorang pemimpin tentera laut yang teguh dan setia, memimpin kuasa maritim Melaka semasa pemerintahan Kesultanan Melaka. Beliau telah berkhidmat selama lebih dari 5 dekad di bawah Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Kisah Hang Tuah bermula dengan pendedahannya kepada adat Melayu, menamatkan pengajian Al-Quran dan kecekapannya dalam pelbagai bahasa. Kepahlawanan Hang Tuah tercermin dalam sejarah agung Melaka. Pada usia muda, beliau dan sahabatnya berjaya mengalahkan kumpulan Landa. Sebab Ni. Tekan. Wow. Akan naga. India. Ini pertama kali dia tengok museum secantik ini. India, Melaka. Malaysia. Yang paling best
Dia aircon. Dia dah hang. Aku mulai. Keris jauh. Keris dengan Boleh, betul. ini macam tepi. Dia biru. Itu tu ayah yang besar. Mana? Tu Kamu besar? yang di rumah ni. Mana besar? Itu rumah aja. Ya. Hari tu kau sibuk suruh bawa ada orang. Rumah sana pun banyak. Bangkuah sedikit kan. Anak budang kafe. Apa lah? Ni boleh masuk kan? Tempat mainan Putri Rupawan. Rumah hang kasturi. Lawa estetik. Kalau pakai merah. Agak berbaloi masuk sini. Berapa tadi tiket? Dewasa RM10, kanak-kanak RM15. RM5. RM15 pula. Daripada Museum Kesultanan Melayu Melaka. Ya, itu kita orang pergi. Ini rumah hang tua. Lawa. Lawa. Ni rumah hang tua. Baru muat perut. Rumah hang tua ada aircon. Ada buka pintu dah. Muncul. Oh, leaking lah tu. Tunggu dia habis dia tengok baru. Besar ni keris ni. Oh, ya Allah, sedapnya. Mek, Acik nak buat C11. Taklah. Ada. Dah habis dah cerita. Dah. Nak ambil gambar tak? Ini. Mana ayah? Oh, museum lagi. Ini siapa pula ni? Hantu version 2026 ke? Macam mana tu bang? Besar dah ke? Nanti cek dia. Ni nanti nak naik sama-sama. Oh, Min nanti cek hotel lah. Oh, lepas tu yang pergi tadi tu lah. Tumpangan dia yang Tumpangan dia Tumpangan air. Sungai lah. Tengok gate tu sungai. Oh, cek hotel. Sebab Ambil lah gambar dekat. saya tak boleh kena jangan. Kena dekat. Hei. Jadi dia tidak senyawa.
Tak tahu sayang. Yang macam yang besar ha. Perkampungan hantu. Masuk tu nak. Ni rumah siapa? Rumah Hang Lengkiu. Rumah hang tu aja mesti dia ada 5 tak? Dia ada hang 5 kan? 5 hang kan? Oh, maksudnya hantu dengan sahabat-sahabat dia orang tengah berjiran. Oh, tak, ni kayu. Ada CCTV dah kat atas. Tombak. Halo. Tombak. Ramai. Bahkan awak rasa dia Assalamualaikum. Donat. Patutlah tadi ada bau tai kucing. Semua pergi. Enggak busuk. Dia berak ke? Dia berak kat bawah kau bau busuknya. Next rumah. Rumah apa Ares? Hang Mekir. Jom main ni. Oi, jom main ni. Dia ke ya? Nampak sama tapi bukan dia. Saya menang. Betul lah dia. Habis suara kucing lain ada bunyi gonggong ke? Bergaduh pasal kucing. Dia pun cakap kucing tadi, kucing sanda tu sama suara dia. Sebab bapak dia tak sama. Jangan ajak ayam main tipu. 7 biji. Ni ha, periginya. Ni Ares periginya. Ada surau hantua. Dia macam one stop center untuk beli barang-barang lah kat sini. Boleh awak cuci kaki. Dah cuci kaki ke? Abang cuci kaki lah. Kau sekarang lah. Basah si kasutnya nanti. Kenapa namanya pergi orang tua? Timba air. Basuh muka sikit. Tangan je lah. Ambil udung ke? Dah, tangan je lah. Buku apa? Dah settle. Dah. Woi, nak pergi. Ada orang ambil ikut air perigi dia. Jom.